Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Carry Life. Selamat tengah hari kawan-kawan. Kebetulan cuaca mendung jadi Kak Nur boleh buat opening sekejap kat sini, makan kat sini sekejap. Hari ni Kak Nur dah makan tengah hari. Kak Nur nak makan mangga kawan-kawan. Kita makan mangga. Tak tahu nak buat video apa kawan-kawan. Dah masak. Buat juga dah video untuk stok. Bismillah. Buntu kawan-kawan. Makan mangga gitu. Maklum rendah-rendah ni Kak Nur sambung-sambung lah dengan apa alat yang ada kawan-kawan. Kita makan kicap, cili sikit. Mangga telur. Sekarang musim dia, segala mangga semua keluar. Mangga padi, mangga apple, mangga telur. Kaki. Kawan-kawan, ada yang terliur, sorry nak ajak kawan-kawan semua jauh. Sebenarnya kalau makan-makan macam ni, makan ramai-ramai baru sedap. Tapi Kak Nur, kalau buat mangga sendiri pun boleh. Tapi makan ramai-ramai tu memang power lah. Selalunya Kak Nur ada mangga ke apa, makan dengan adik-adik kat kampung, anak buah semua kan. Sekarang musim hujan kawan. Musim hujan. Tadi Kak Nur beli 3 biji. Ada suami Kak Nur bawa juga mangga padi dari pejabat, kawan-kawan dekat pejabat, dia bawa balik. Yang tu semalam Kak Nur buat sambal kicap. Sambal belacan. Sambal mangga. Semalam kan Kak Nur petik ulam apa semua kan. Tu Kak Nur buat sambal mangga. Kak Nur goreng ikan bilis, makan tu je dengan sambal mangga. Macam tu pun dah membahagiakan Kak Nur. Apalagi kalau dia membahagiakan orang kampung macam kita ni, bukan makanan mewah tau, tapi makanan yang menjadi memori kat kita. Macam masakan yang simple-simple kan. Mungkin kan korang tanya, tak masam ke Kak Nur? Mangga ni tak masam. Mangga apa? Mangga telur ni tak masam. Ni dah masak, tapi masih keras. Gitu. Sebab mangga telur ni dia jarang lembik. Mangga telur ni mendiang pak mertua Kak Nur ada tanam daripada rumah dia lama kat kuartus klinik kerajaan tu, sampai dia pindah di perumahan pertama. Buahnya lebat. Setiap kali kami datang rumah memang akan berplastik-plastik lah dia bagi. Di rumah lama pun macam tu. Cuma rumah sekarang ni dia orang tak dapat nak tanam lah, sebab itu
Dia punya perumahan agak elit. Jadi jadi tak dapat nak tanam. Kalau tak dulu memang ada orang tanam. Sebab rumah adik ipar tu perumahan elit. Jadi agak susah nak tanam yang macam tu lah. Dia cuma tanam dekat pot-pot kan. Dekat pot pun tanam cuma kari, pandan kan. Nak kawal pembiakan tu. Dia membiak tak boleh. Oh kawan-kawan, sorry ya Kak Noh buat kawan-kawan terliur. 2 biji cukup lah. Nanti kita boleh sambung. Okey kawan-kawan, ini dia Kak Noh cecah mangga untuk mengkecurkan air liur kawan-kawan. Okey, itu saja. Bahagia itu bukan pada mewah, tapi bahagia itu ikut ukuran individu. Jadi bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.